Sejak ada anak ni, malasnya lah nak bersiap. Tapi nanti selekeh pula kan. And I ingatkan bila dah habis pregnant ni boleh je pakai apa-apa produk. Rupanya tak. My favourite brand, Alphamula. And I ada almost every Cera Hydro series dia. Skin barrier you rosak, you pakai produk Cera Hydro ni memang function. And this is their new sunscreen. Yang ni physical sunscreen. Sesuai lah kalau you pregnant ataupun breastfeeding untuk pakai benda ni. I tak cut tau video ni. Memang I blend dalam video. Cuma I cepatkan sikit lah. Korang boleh nampak dia tak bercapur. Lepas tu dia bagi effect tone up. So kalau kulit you kusam, ada nampak lah macam cerah sikit kan. Finish off pakai red lipstick. Trust me, kalau korang nak muka korang nampak cerah, pakai lipstick yang bold. Cuma korang kena confident. Jangan malu, jangan segan kalau orang pandang korang, kenapa dia ni pakai lipstick merah pekat-pekat ni kan. Biarkan je. Dia bayar bil kita ke tak kan. Tapi pergi pasar tani nak cari ulam je. Tapi kalau macam sayur-sayur lain, I akan beli dekat TF. Sunscreen tu dermatology tested and sesuai untuk orang yang kulit sensitif ataupun acne prone. Sangat lightweight, I rasa macam tak pakai apa-apa pun keluar.